Padu, padu, padu. Guys, cabut dulu guys. Korang tengok atas. Ikan baru nak start makan. Macam inilah kadang-kadang. Cuaca lah nak. Cuaca jadi macam ni lah. Guys, assalamualaikum. Selamat pagi guys. Okay guys, ini salah satu produk orang Melaka ni, kokang. Salah satu produk kokang. Korang harga, korang nanti aku letak satu description kat situ. Korang kalau berminat, korang boleh contact dia lah. Lagi satu, dia punya plastik dengan dia punya ketan ni korang jangan buang. Untuk 10, korang plastik dengan dia punya ketan ni, tukar dapat satu. Itu je, ada promosi. Okay guys. Okay guys, macam biasa guys, sebelum tu aku macam biasa aku dengan kayak model bag daripada kedai kayak Fishing Melaka. Korang nak dapatkan kayak IB alat navigasi boleh datang kedai kayak Fishing Melaka dekat Jalan Tun Kudu bersebelahan dengan Petronas. Okay, itu saja guys. Aku pernah lewat sebenarnya ni. Aku lancar je terus. Okay guys. Aku nak set up aku punya smart. Hari tu dah putus, nak kena buat balik. Okay guys. Yang ada sekarang Daus, si Kero dengan Hafiz. Ada lagi Cikgu Simi lagi dengan Wan. Itu je lah yang ada yang turun hari ni lah. Abang Jas, Abang Zaini, Abang Kamal Udang, dia orang turun Pulau Melaka. So ada pecah-pecah hari ni, pecah spot dah. Okay guys, jumpa korang dekat spot. Padu. The strike of the day guys. Strike of the day. Paling takut guys.
off today. Ya. Okay guys, aku settle dulu. Aku takut je. Hari tu aku kena mata kail. Aku dah jadi fobia. Okay guys, kejap Ha, tadi aku ni update lah. Ha, ni tebal pipi seko guys. Tadi aku pakai jig kokang. Jig kokang ni dekat jig kokang mencakuk guys. Ha guys Oh. Jig kokang. Bapak ikan pink. Ikan pink. Siapa makan? Boleh. Ikan pink kalah. Oh. Pink. Ikan dak apis ah. Kenapa guys? Aku tak. Oh lama. Okay guys Tapi ikan apa guys? Boleh makan tak boleh makan? Tapi macam ikan krisi rupa. Rupa tengok macam krisi. Oh, sini aku dapat ebek ni. Ni pelampung ni. Tempat dalam ni. Yang aku sangkut dengan karang sekali dia bawa kat karang. Aku pun kayuh. Hai, kurita satu kurita. Tahu ikan apa tak lawan pun. Weh, ikan apis. Toshiba, pi kau makan apis. Toshiba. Nah, ni. Apa tu? Siapa makan? Kau makan? Dah kau ambil? Ha? Pis, kau tak makan Pis? Pis? Ada lepas Bapak bos. Besar betul bolus. Bolu besar. Tak pernah aku cuba pun je. Ya. Alhamdulillah guys, ada poket. Dapat pun poket. Ha? Sampai dah balik. Lampu. Dah boleh balik? Lain lah, aku tak kuat nak gaya. Good. Halo je, jangan. Ayo. Halo, jangan. Buka pipi. Alhamdulillah. Sembang sakit perut dah.
Dia bukan lama, ni kecil lagi ni. Dah. Senyap-senyap je, lele dah rosak dah. Mari, ada ikan bawah ni. Anak ikan. Ada anak ikan bawah ni. Kau kalau boleh kau canon je. Ha, kan aku cakap ada weh. Macam mana kena ni? Astagfirullahalazim. Macam mana dia kena ni? Ada RM1 kena. Fall. Dia dah lebih perak, perut dah ringan kan? Ni kenapa daripada pulau sana tu? Mana? Cakap aku nak cari satu yang buang kat sana sepak je. Guys, aku cabut dulu guys. Kau tengok atas. Ikan baru nak start makan. Macam inilah kadang-kadang. Cuaca lah nak. Cuaca jadi macam ni lah. Rezeki kadang-kadang ada lebih dapatlah kita. Kadang-kadang nak macam mana keadaan cuaca tak menentu sekarang. So aku cakap budak-budak, korang nak mancing-mancing tapi aku nak balik. Tapi kalau tengok kan, kalau korang tengok di sana kan, sana dia cerah tau. Jadi angin, dia ada angin lah tapi basah je lah kalau tak adalah macam ribut, tak ada lah. Macam ni tengok, sana dah hujan, dah start hujan. So aku cakap aku balik lah. Cik Zimi naik. Hari ni 1, 2, ramai juga hari ni turun. Dia turun lewat, ada yang turun petang tadi. Okay guys apa-apa aku update aku punya hasil tak seberapa hari ni. Aduh rezeki kita banyak tu kan. Okay guys korang dekat darat lah. Masak tengok Cikgu Zimi, nampak? Woi, apa benda dibuat sebenarnya ni? Masak guys. Sebenarnya ni, mungkin mancing ke apa ni? Ha? Kau Buat masuk jaring apa bang? tak? Kau masuk kuala. Buat jaring apa ni bang? Gasak Ni lagi gasak ni. Ini yang orang selalu komen aku. Ni, Melaka apa? Melaka tak ada ikan Melaka tak ada ikan. Kau tengok dia punya padu. Kata Melaka tak ada ikan. Tengok ikan baru nak masuk. Baru nak masuk depan. Kan saya kata boleh buat. Okay guys, nanti aku update aku punya. Ini hasil aku je guys. Lain semua gasak, aku je kurang menggasak Ni datang lewat, tengok dia dapat 2 ekor. Ngelat. Ni. Tutup basah. Okay guys, ini hasil aku guys. Alhamdulillah. Syukur. Okay guys itu saja. Jumpa lagi. Hari ni memang ramai. Tengok. Ramai. Belum event lagi ni. Ini event mini, bukan mini. Yang ini kecil sikit kecil. Okay guys, itu saja. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sayang. Tiang TNB guys. Siring ada ikan. Tagline. Siring ada ikan. Ada ikan. Ada tak ada? Balik. Ya.